Saya dah. Kaliza. Kaliza. Saya dah live. Tolong sharekan kat SCJ. Assalamualaikum. Good morning Mama Papa. Okay, now anak-anak dah ada di Westlake, Bandar Rimbayu. So pagi ni kita nak exercise dulu and zumba-zumba. Kakak, pandang depan. Pusing. Pusing. Pandang sini. Apa nama awak? Putri. Pandang teacher Idora. Pusing. Ikat kaki. Okay, let's walk. So, Alhamdulillah pagi ini kita berada di Westlake, Bandar Rimbayu untuk aktiviti trip, school trip, education school trip bersama anak-anak 4 years. LC Jenjarom, LC TPG, LC Bentara dan juga LC Si Jangkang. Okay, right ni. Okay, kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, tolak macam ni. Good morning Mama Papa. Good morning, good morning. 6, 7, 8. Hai, selamat pagi. Kami tengah exercise. Kalau line tak berapa okey, minta maaf ya sebab line kat sini tak berapa kuat. Kita tengah bereksersis dan selepas ni kita nak zumba dulu sebelum kita nak buat aktiviti kita di sini. Okey, jom saya bawa tengok anak-anak kita. Hai. Awak dah exercise ke belum? Tu ikut teacher buat kat depan. 7, 8. Assalamualaikum, selamat pagi. So sekarang ni kita ada di Westlake, Bandar Rimbayu. Okay, bersama dengan anak-anak 4 years, KG 14, LC Jenjarom, LC Teluk Panlima Garang, LC Si Jangkang dan juga LC Taman Bentara. Kita combine 4 tadika terus untuk anak-anak 4 years ni buat aktiviti di Tasik ni. Bukan Tasik lah, kita ada taman. Kita ada taman kat sana. So nanti kita akan buat aktiviti sains, kita nak buat nak cari insect dekat sini, kita nak main playground. So semua tu ada related dengan anak-anak punya little scientist. So pagi ni kita nak warm up dulu. Kita nak buat apa namanya? Movement, music movement. Nak tengok tak? Nak tengok tak? Jom kita tengok. Ni. Dah pakai spek ni. Tu. Spek kakak. Spek. Cepatlah. Ayo kita kelentang. Alalale. Okay bang, cepat bang. Selamat pagi Mama Papa. Anak-anak tengah zumba. Kelentang.
Alah, lale. Cepat, joget. Kenapa tegak je? Abang? Oh, lolo. Kenapa tu? Cepat, ikut teacher. Cepat, kakak ikut teacher. Cepat. Pandai. Oh, pandainya. Hai. Cepat buat. Jam. Pandai. Wush, penat nanti. Sikit je. Anas ni penat. Pandainya. Kelentang. Tangan. Dua. Morning. Yeay. Belum habis. Depan sangat ni. Depan sangat ni. Yeay. Sekejap ya, saya buka stand dulu. Okey. Good morning mama papa yang tengah tengok live ni. So sekarang you all tengah berada di live kita. Okey. Live kita di Westlake Rimbayu, Bandar Rimbayu. So dekat sini kita nak buat apa? Kita nak buat aktiviti dengan anak-anak KG14. Kita nak buat aktiviti dengan anak-anak KG14. Dan kita ada beberapa aktiviti yang kita buat hari ni. Which is kita akan main playground. Okay, kita akan main playground. Kenapa kita main playground? Banyak sebab kenapa kita main playground. Salah satu sebabnya adalah untuk diorang punya gross motor skill. Dan yang kedua kita nak cover untuk little scientist anak-anak 4 years, iaitu eksperimen. Bukan eksperimen, science lah. Diorang akan belajar science in the backyard dan juga science at playground. So diorang akan main lah nanti playground tu. So sambil-sambil diorang main, sambil-sambil kita bagi tahu kenapa kena main, what is do and don'ts. Kita belajar sambil bermain hari ni. So kita akan pecah kepada 2 grup. LCJ dan juga LCTB akan main playground dulu. LC Jenjarum dan juga LCTPG diorang akan cari insect dulu. So Teacher Zati akan pergi secara random sahaja. Okay, live ni. Okay, kita akan pergi secara random sahaja. Sama ada LCTB ataupun LCJ akan tempat main playground, ataupun LCTPG dan juga LCS tempat untuk cari insect. Okay, saya akan pergi secara random sahaja. So nanti parents boleh tengoklah aktiviti-aktiviti anak-anak sepanjang orang kata apa, sepanjang educational school trip hari ni. Walaupun dekat, tapi kita nak bagi the real experience kepada anak-anak ni. Sebab mereka 4 years, so they have to play around. So jom kita tengok apa aktiviti mereka dan apa yang kita boleh bagi input kepada parents hari ni. Okay? So teacher-teacher tengah groupingkan anak-anak. So nanti kita akan bergerak ke playground dan juga cari insect lah. Insect apa yang ada kat sini? Selalunya kita ada lebah. Lebah pula, ladybird. Lebah pun boleh. Kita ada ladybird. Kita jumpa
like macam ulat ke, ulat gonggok ke. So anak-anak akan play around with that. Tapi jangan risau, kita bawa semua hygiene, air, sanitizer semua kita bawa. Kita akan jaga perkara tu. So kita nak bagi anak explore hari ni dekat Westlake Rimbayu ni. So let's go. So kita dah move. Let's go. Jangan lepas turun tangan dulu kawan. Tapi mama boleh. Ni pegang. Okey, tangan turun. Okey, tangan tak payah pegang bahu kawan. Okay, let's go. Kita pergi tengok. Hi parents, good morning. So nampak tak anak-anak tengah berjalan-jalan untuk ke playground dan juga untuk LCTPG dan juga LCS. Mereka akan mulakan aktiviti insect dahulu. Ni apa? Apa ni? Kepala ikan. Ha? Tengkorak ikan. Hati-hati tak nak pijak tu. Awak, air sayang. Sayang, air. Sana. Ha. Kat dekat sini, kat dekat. Ya, dekat. Ni tak. Awak sini. Hana depan Hana. Ali, kita jaga. Elena. Good morning parents. Assalamualaikum. Jom kita bantu share-sharekan live Teacher Zati pagi ni. Sebab kita nak tengok apa aktiviti anak-anak kita pagi ni di Westlake Rimbayu. Kita nak main playground. Nampak tak ada playground kat belakang tu? Boleh turun sini. Boleh? Sini boleh turun. Tak basah. Ni grouping yang akan pergi cari insect. Grouping yang akan cari serangga. Okay, jom. Okey, cari serangga banyak-banyak tau. Tapi nak jalan-jalan balik. Jalan-jalan je. Okey, so Teacher Zati minta bantuan parents untuk share lah sikit kita punya live pada pagi ini. So sebelum kita nak pergi, kita kena briefing dulu anak-anak ni. Bukan parents je dekat tempat kerja kena briefing ya. Anak-anak pun kena briefing. Kenapa kita kena briefing? Sebab supaya kita set anak-anak ni punya mind. Dengar teacher cakap. Lagi ada apa? Ada apa tu? Kita nak tengok api. Okey, kita nak tengok api yang ada dekat taman ni. Are you ready? Kumpul dekat situ ke? Bawah kemah. Bawah pondok. Teacher, betul lagi settlekan dulu, letak satu tempat supaya budak tak penat akan sakit. Letak tu. Alright, bagi teacher botol saya. Bagi teacher botol air. Sama daripada leher awak. Bagi teacher kan? Beg pun cabut tau teacher. Yang bawa beg pun cabut juga. Tinggalkan apa yang dia boleh pakai topi dengan kipas tu je. Okay, jom kita tengok yang akan main playground pula. Di sini. So, grouping yang kat sini akan main playground. Yeah, they are playing playground.
Okay. Follow me. Okay, Aisyah Mimi. Okay. So apa yang ada dekat sini? Ada macam-macam lah parents. Kita ada swing. Ini semua anak belajar tau. Semua ni anak belajar dekat sekolah. Diorang belajar science at the playground. So diorang akan belajar lah swing tu apa, kenapa, apa do and don'ts dengan swing kan. Lepas tu apa ni, jongkang-jongkit ni, dan diorang akan main slide. So kat sambil-sambil kita main nanti, kita akan bagi tahu what is do and don'ts. Maksudnya kita akan bagi tahu dekat student, time kita main kat playground, kita tak boleh push kawan, kita tak boleh berlari-lari terlalu laju, nanti jatuh, nak naik tangga kena ikut turn, semua-semua tu lah kita akan ajar anak-anak secara real di sini. Best kan? Cik Sati naik buai kejap lah. Woohoo. Okay, so anak-anak tengah get ready barang. Diorang tengah simpan beg sekejap. Nanti Cik Sati bawa Mama Papa tengok anak-anak main playground, pergi cari insek, pergi jalan-jalan tasik. Kan? Okay, jom. Teacher, student yang sini tak jelas. Teacher, make it center. Student nampak batang pokoknya. Ni this one. Apa? Okay. Kakak, look at teacher. Abang, look at teacher. Tu teacher. Look at teacher. Teacher tengah ajar tu. Okay. So, kita akan briefing dulu anak-anak ni. Kita akan belajar dulu sebelum kita pergi the real nak cari grasshopper. Siapa mama papa yang masa kecil dulu dia selalu pergi tangkap belalang? Cuba komen sikit. So kita nak bawa anak-anak pergi tangkap belalang hari ni. Okay. So tengok ni, yang belah sini pula mereka sedang explore apa yang ada dekat taman ni. Kan? Apa yang ada dekat taman ni. So dia tengoklah what are the colours of the flowers, what are the colours of the leaf, what are the colours of the soil. So dia akan tengok. So teacher akan bawa lah jalan-jalan sambil-sambil tu orang kata brisk walk. Kan? Kita jalan-jalan brisk walk. Okay? Yang ni kita tengah briefing what is do and don'ts semasa main di playground. Okay. So ni anak-anak dah boleh start main. Teacher akan briefing dulu.
Kakak, Adra, Dahlia. Sini. Adra, okay, turun. Slide. Okay. Laju. Push laju sangat. Slide ni laju sangat ni. Ha, one more time. This is slide. Lagi. One by one, okay? Sabar. Tunggu orang depan sampai dulu. Yang bang depan. Okay, go. 1, 2, 3. Slow je. Okay, go. Boleh turun slide. Okay, so it's fun tau parents. It's really fun. So parents, kalau macam ada masa terluang dekat rumah kan, boleh juga datanglah bawa anak-anak ke tempat-tempat rekreasi ni, because of sebenarnya bila kita bawa anak-anak main playground ni, satu of course lah kita nak spend time masa dengan anak-anak kita. Yang kedua, main playground ni dia dapat melatih diorang punya gross motor skill. Gross motor skill tu apa? Gross motor skill tu adalah muscle-muscle besar. Maksudnya dia punya bahu, dia punya lutut, dia punya kaki. Okay, kalau fine motor skill tu hujung-hujung jari kan. Kalau gross motor skill ni whole body. Sebab apa? Bila dia main playground, dia gunakan seluruh body dia. Contoh macam ni, nampak? Dia nak panjat benda ni. Dia pakai kaki, dia gunakan lutut, dia gunakan tangan. Okay? Banyak muscle-muscle yang digunakan untuk bermain playground macam ni. So it's really good untuk perkembangan gross motor skill anak-anak. Okay? Kenapa dekat tadika pun ajar semua ni? Of course kena ajar. Sebab anak-anak 4 years ni kita nak latih dia menulis. Kan nampak tak related dia? Kita nak latih anak-anak ni menulis. Bila menulis, kita kena kuatkan semua muscle-muscle dia. Fine motor skill hanya hujung. Kalau gross motor skill tak kuat, dia akan lambat juga menulis. So 4 years memang sangat-sangat masa yang sangat tepat untuk dia betul-betul banyakkan movement untuk melatih gross motor skill mereka. Okay? Sebab tu teacher kena ajar. Okay? We are playing here, just not play. Awak baik-baik. Okay, that's why kita main playground. Naik bang, naik. Okay. Naik. Okay. Jangan tolak laju-laju ya. Abang naik sini bang. Oh bang, naik sini. Kakak. Alright. Siapa jaga student atas tu? Sini, ikut teacher. Ada stranger ya atas tu? Perhati-perhatikan student. Abang sini. Kakak, teacher awak siapa? Faiha Alma, teacher awak siapa? Ni ke? Teacher Idora. Siapa teacher awak? Teacher Alia ke? Ni? Bukan. Alma. Alma bukan. Zian tunggu teacher Zian. Zian sini. Zian sini Zian. Go, siapa Ziad? Angkat tangan. Okey. Awak Nail, awak bukan Ziad kan? Mana ada? Okey.
So now parents fahamkan kenapa kita perlu bawa anak-anak main dekat luar. Kita perlu bawa anak-anak explore, eksperimen, cari insect dekat luar. Semuanya sebab kita nak anak-anak ni terus dedah dengan aktiviti ni semua. Okay. Kawak, dah main belum? Okay. Pergi kat Teacher Zahira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eyes on Teacher Zahira. Barisan yang So tadi yang berjalan tadi saya dah tak tahu dah sana tu. Sana dah perginya. Okay, dah jauh dah. So kita tengok insect kat sini. Sana banyak momen best. Sebab diorang tengah main playground. Tengah lepaskan ni pula. Oh, tak apalah. Nanti diorang rotate. dah lepaskan ke? Mereka sudah bersedia untuk menangkap cacing. Cacing. Itu cacingnya. Cacing. Awak salah. Salah apa? Naufan. Kita kena beli parents. Cacing ni kita kena beli. Sebab kalau kita nak korek, nak dig cari satu-satu, ayo, susah. Okey. Wait, duduk dekat sini. Okey. Berdiri, stand okey. Kita nak tengok cacing kejap. So mereka akan tangkap cacing. So lepas tu baru kita akan pergi carilah ada fly apa, benda-benda yang terbang kat sini ke, butterfly ke ataupun grasshopper ke. Sebab susah sikit nak mencari. Okay, nak cari agak susah. And nanti panas sebab anak-anak nanti akan rotate untuk berjalan dan juga main playground. So kita ambil inisiatif untuk lepaskan cacing. So anak-anak akan experience untuk tangkap. Diorang kena masuk dalam bekas little scientist diorang tu. Nanti diorang akan explore lah. Cacing tu ada berapa kaki, dia ada mata tak, dia ada hidung tak, dia ada mulut tak. Siapa nak tangkap dulu? Tangkap, dia ambil bekal kejap. Pergi. Go, tangkap. Ambil cacingnya. Tangkap cacing, tangkap. Go. Tu siapa ada scoop tu cepat ambil. Boleh. Hai, cepat. Dah, dia tangkap. Macam mana? Pakai yang tu, yang hijau tu. Pakai hijau ni. Ni. Mana? Ya, ambil bawa masuk dalam bekas. Boleh. Takut. Masuk. Masuk lagi. 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 Sekejap, bagi Aina ambil. Tolong dia. Tu tengah ambil cacing. Siapa parents yang ada takut cacing? Tengok sikit. Dah dapat dah. Yeay. Siapa yang tangkap? Awak ke? Ya, Aihan dengan Noah. Pandang sini abang. Noah, Aihan mana ke? Tengok sini. Yeay, sinilah. Yeay, dapat tangkap apa? Lagi. Abang dapat tangkap apa? Ni apa ni abang? Apa ni? Worm. Bom. Pandai. Siapa lagi nak tangkap? Cepat. Tu cepat. Mana lagi? Bilang tak? Mana lagi tadi? Ni. Mana? Okey, bagi orang lain pula. Okey, apa? Okay, let's go. Tengok sini pula. Okey, go. Banyaknya. Banyaknya. Wow. Habis semua dia tangkap. Bekas kawan pula. Bagi kawan tak? Bagi siap pula. Okey, ambil. So mereka sedang tangkap cacing. So inilah aktiviti dia. Nanti cacing tu dah masuk dalam bekas. So diorang akan explore. Dia akan tengok benda tu. Okey, cacing warna apa, ada kaki ke tidak. Yes, cacing memang kita beli. Sebab kalau kita nak gali satu-satu kat sini untuk setiap seorang student ni takut tak jumpa.
So nanti kita dah settle ni, kita akan carilah kat pokok-pokok ni kok ada butterfly ke kan, grasshopper ke, kita akan cari. Okay? Right. So, jom. So kat sini anak-anak masih lagi main playground. Okay. Dan dekat sana diorang dah jalan. Tu kat sana. Ni LCTPG. Okay, LCTPG diorang baru balik berjalan-jalan, brisk walk. Melihat keindahan tasik di sini. So lepas ni mereka akan rehat. Lepas tu nanti diorang akan main playground dan juga cari insect. Okay? Ya Allah, tengoklah belakang. Lu benar tu masuk. Diorang dah ke lubang sangat tu. Sini dah depan. Sini ni buat 2 bahasan. Sini Aidan dengan Lubna tu sini. Aidan sini Aidan. Okay, saya dah kembali. Ya parents. Maaf, lain kat sini tak berapa nak okey sangat. Okay. Boleh ke? Awak berani ke? Okay, sometimes they need support. Okay, sorang-sorang boleh? Sorang-sorang. Teacher Liza ni. Awak berani tak? Okay. Jalan. Ya, okey, boleh turun. Tak boleh. Slowly. Pijak yang ada putih tu. Pandai. Okey. Okay, terus beratur kita nak pergi main ni. Tunggu jap. So macam biasalah parents, kalau kita bawa anak-anak kat tempat macam gini, kenalah sentiasa perhati dan tengokkan mereka. Ya. Okay. Tapi memang penat. To be honest, main playground bawa anak-anak memang penat. But the moment itself, memang anak-anak akan sangat happy. Okay? Hi! Wow, ramainya! Wow! Wow! Okay. Satu lagi fakta yang Titi Zati boleh bagi tahu dekat parents. Bila anak-anak ni happy, bila mereka ketawa, bila mereka seronok, mereka akan keluarkan banyak hormon-hormon oksitosin. Hormon oksitosin tu apa? Hormon oksitosin tu adalah hormon gembira. Okey, bila hormon gembira banyak dikeluarkan, mood anak stable, anak tak buat perangai, anak pun seronok pergi sekolah, bangun pagi tak menangis. So, dia efek kepada apa? Efek kepada kita lah as a parents. Anak tak buat hal, anak seronok, anak happy, kita as a parents pun tenang, kita pun rasa seronok, kita pun rasa tak stres dengan anak-anak. Nampak? Mana yang menangis pagi-pagi tadi tu, dah tak nangis dah. Sebab apa? Sebab mereka sedang masuk ke dalam fitrah hidup mereka. Fitrah mereka sebagai kanak-kanak. Nampak tu? Okay. It's not easy untuk satu teacher handle 10 orang student. But insyaAllah teacher kita adalah teacher-teacher yang terlatih. Mereka boleh untuk handle anak-anak. Parents, don't worry, okay? Nak dengar tu, nak.
Breathe in. Breathe out. Okay, breathe in dengan breathe out ni juga adalah salah satu teknik yang sangat-sangat berkesan kalau parents nak bagi anak-anak tenang. Nak bagi anak-anak cool down. Okay, guna teknik breathe in dan juga breathe out. Contoh saya bagi contoh. Katalah dalam kereta kan, tiba-tiba anak-anak tantrum, anak mengamuk ataupun anak macam hyper. So parents terus je. Okay everyone, breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Buat 3 kali at least. Okay, then diorang akan tenang. Okay, parents tahu tak apa dia psikologi dia? Sebab bila kita breathe in, kita tarik banyak oksigen. Okay, bila oksigen banyak kita tarik masuk ke otak, dia akan mula tenang. Anak-anak akan mula tenang, dia mula dapat kadar degupan jantung yang stable. Bila degupan jantung anak stable, mereka akan mula cool down dan tenang. So that's the secret. Okay, so kalau parents dekat rumah ke dekat mana-mana pun guna teknik ini. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Okay, now kita nak take 5. Okay, setiap 15 minutes or 20 minutes selepas main, bagi mereka take 5. Sama juga kalau dekat sekolah, lepas kita belajar dalam kelas kan, 15 minutes to 20 minutes kita akan take 5 dengan cara minum air, okay, dengan cara jumping, something like that. Okay. So sekarang kita bagi mereka minum air pula. Now we are rotating. Okay, so sekarang LCS akan mula untuk main playground. LC Jenjarum dan TB akan mula ke insect dan mereka akan mula masuk untuk playground juga saya rasa. Ke diorang pergi jalan dulu. Gitulah. Okay. Okay. Alright, kenapa mereka mencari insect? Sebab satu, of course mereka sedang cover diorang punya syllabus. Diorang tengah cover kita punya syllabus iaitu Little Scientist. Okay, Little Scientist iaitu Science at the Backyard. Backyard tu belakang rumah tu. So Science at the Backyard kita akan belajar pasal insect. Dekat dalam Science in the Backyard tu kita ada belajar pasal insect. So dekat insect tu nanti kita akan learn a lot about contoh insect tu ada berapa kaki, dia ada kepak ke tidak. Kakak, teacher Lia panggil tak dengar ya. Go. Sana. Sana. Everyone stay there. Dia gitu. Dia gitu. Kadang-kadang bukan teacher, bukan student je kena tarik nafas. Teacher pun kena tarik nafas juga. Awak nangis? Kenapa nak nangis? Nangis selesai masalah ke masalahnya? Okay. Sometimes kita orang besar ni bukan kita minta student je breathe in. Kita yang besar pun kena breathe in, breathe out juga. Okay. Now teacher pula. Teacher breathe in. Breathe out. Teacher breathe in. Breathe out. Okay. Sebab mereka nak handle seorang teacher 10 orang student InsyaAllah. Assalamualaikum, how are you? Assalamualaikum, how are you? Listen, okay? Okay, kita nak pergi cari insect. Tadi kita nak main playground. Now kita nak pergi cari insect. Rama-rama. Rama-rama je ke? Lagi apa insect? Serangga. Insect tu serangga. Serangga tu apa? Dia binatang yang macam mana? Buaya, betul tak? Big or small? Macam ni ke serangga? Takut. Macam ni ke serangga? No. Big or small? Serangga tiny one. So, diorang akan continue cari serangga.
LCS continue untuk brisk walk. Dan LC, TPG mereka akan main playground. So kita rotate lah, kita rotate supaya tak cram untuk satu-satu tempat tu. Okay. Kakak ni tak naik lagi. Naik kejap, naik kejap. 2 kali swing je ya. Slow connection. So parents if nak anak lebih explore, boleh datang dekat sini lah. Sebab saya tengok tempat ni pun dia punya playground banyak. Dan dia punya safety pun terjaga. Dia punya lantai ni pun soft. So kalau anak terjatuh ke apa, dia tak terlalu impact sangat lah. Okay. So tempat dia okay, nice. Parents boleh juga brisk walk. Ada apa, jalan untuk jogging. So memang sesuai lah parents nak bawa anak-anak kat sini. Kita tak boleh nak bagi anak-anak main satu benda tu terlalu lama. Sebab kita ramai kan. So parents boleh continue untuk latih anak punya gross motor skill di sini di hari lain lah. Petang nanti ke kan. Hari weekend ke, hari minggu, Sabtu. Boleh datang. Tengok dia main ni. Itulah depan. Okay, kenapa benda ni ada kat playground sedangkan benda ni naik pening? Kenapa? Kenapa dekat playground ada merry-go-round? Sebabnya bila main merry-go-round ni, kita melatih anak-anak punya stabilize. Stabilization diorang. Diorang punya untuk stabilize lah, bagi diri dia stabil. Okay? Dia nak imbang keseimbangan diri dia. Allah, susah betul nak cari perkataannya. That's why benda ni ada dekat sini. Okay? Dan benda ni dibuat bukan untuk saja-saja. Okay, go, turun. Turun slowly. Jangan masuk sini. Okay. Nampak? Okay, semua benda yang ada kat sini ada sebab kenapa dia dijadikan di playground untuk anak-anak main. Bukan saja-sahaja. Okay, merry-go-round. Apa benda main pening macam tu kan? Sebab itu akan mengasah dia punya stabilization. Stabilize dia lah anak-anak punya. Ni naik kanan lagi. Oh, sini. Baiknya. Okay. So kat sana mereka tengah berjalan-jalan. Peluk kawan dia. Okay, yang ni pun sama juga parents. Yang ni kalau budak main, dia akan pegang sangat kuat dekat sini. So dia melatih dia orang punya pegangan. Okay, bila dia berpusing tu, dia melatih keseimbangan badan anak-anak. Okay. Dia orang seronok. Dia orang really had fun. Okay, jom kita tengok ambil serangga tadi. Hai. Seronok ke? So nanti lepas settle diorang rotate ni semua, kita akan duduk dekat, ada satu, kita buka kemah kat sana. Kemah camping tu untuk anak-anak rehat, makan. Lepas tu tamatlah aktiviti kita hari ni. So nanti parents balik, jangan lupa tau, tanya kat anak-anak apa yang diorang buat. Seronok tak hari ni?
Kenapa sayang? Tolong, kenapa ni? Kenapa? Nampak tu? Okay, parents mesti tanya, kenapa lah bawa cacing sendiri kan? Of course lah, kalau kita nak gali kat sini parents, tak tahulah jumpa ke tidak. Okay, tak tahulah jumpa ke tidak. Korek-korek pasir, pandai. Ni kita akan guna benda-benda ni. Jangan guna jari. Kita dah bagi ni guna ni. Boleh? Nanti tangan awak hitam-hitam. Faham? So, Tiza akan bagi ni ataupun sudu nanti. Awak korek-korek. Awak nampak jumpa apa? Kalau jumpa animals ni. Okey, Lipa dia kecil je. Dia tak besar macam Mami Zana. Masukkan. Kan? Masukkan Dia besar dalam. macam Mami Zana apa dia? Besar. Mana besar? Nanti masukkan dalam Okey, alright. Jom. Lepas tu tutup. Kalau tak nanti doktor. Set tak? Okey. Faham? Faham? Are you ready? Masya Allah. Yes, yes. That's good. Boleh tu? Buat 4 grouping lah teacher. Satu teacher, satu grouping. Tak adalah budak-budak berebut macam ni. Okey, jom. Jom. Boleh bawa ke sana, boleh bawa ke sana. Kita line up dulu, jom. Sini. Bawa. Arif, sini Arif. Lagi ada berapa ni? Okey, sebelum tu dah tunjuk dah. Sini, ada. Lagi satu. Okey, eyes on Teacher Zahira. Itulah saya pun nampak dekat sini macam tak ada benda-benda ladybird ke, butterfly ke. Kalau ada nanti kita tangkap. Mungkin ada dekat belah-belah Tasik kot. Dekat area Tasik sana mungkin ada. Ni diorang pergi Raja Serangga. Saya rasa dekat Tasik sana ada kot. Ada butterfly. Kot Tak banyak. kan? Ada dekat atas. Budak susah nak tangkap. Sebab tu kita bawa cacing. Kalau kita nak korek sendiri, takut tak jumpa cacingnya. So kalau parents dekat rumah pun, parents boleh buat tau. Contohlah petang-petang kan, parents duduk dekat laman rumah. Okay, parents jumpa ladybird, something like that, butterfly ke kan. Boleh explore dengan anak-anak. Okay, letak dalam balang. Tapi janganlah sampai bunuh kan. Okay, letak butterfly tu dalam satu bekas. Lepas tu explain dengan anak. Bukan main, maksudnya terangkan kepada anak butterfly tu colour apa, ada berapa kaki, dia boleh flying ke, dia boleh walking ke kan. Maksudnya guna metod yang sama yang teacher tengah buat sekarang di rumah. So anak-anak akan sangat-sangat ingat sebab benda ni kita buat secara praktikal. Okay, kita buat secara praktikal. Kadang macam saya pun kan, kita macam, yelah of course lah kita rasa macam, alamak nanti anak main kotor, main tanah semua kan. But it's okay, tak apa, nanti kita akan basuh tangan lah. Kita basuh tangan, kita hand sanitize dulu kan. Barulah kita boleh buat aktiviti lain. Macam tu lah. Sebab tak semua anak-anak berani tau nak kutip cacing tu. Okay, tak semua anak-anak berani nak kutip cacing tu masuk dalam bekas. Okay, tapi kalau mereka buat, maksudnya mereka sangat-sangat berani lah. Okay. Alright. Jom. Abang, here abang, here. Where's your teacher? Ni teacher Alia kan? Alia. Anik. With teacher Alia. Don't go anywhere. Sit here. Anik, kita tangkap. Okay. Sejum. Wah, dia datang. Hati-hati nanti jatuh. Duduk, kakak.
Boleh? Duk. Nantilah. Sorang-sorang. Sorang-sorang. Take turn. Kita take turn. Sabar ya. Sabar. Yang itu tak rosak tak boleh. Okay dah. Tukar pula kawan. Kawan pula main. Siapa tadi yang belum naik lagi? Naik sini. Okay. So, inilah serba sedikit kita punya aktiviti hari ni di apa nama tempat ni? Westlake Bandar Imbayu. Okay. Alright, saya duduk sini. Saya pun nak end live dah. Okay, sebab parents pun dah nampak aktiviti kita hari ni. Okay, apa kita punya objektif. Kenapa kita buat aktiviti macam ni. Okay, kenapa trip kita dekat sini. Mesti ada parents tanya. Kenapa lah dia punya trip pergi Rimbayu je. Sebab kita nak pergi tempat yang macam ni je. Okay, dan satu lagi anak-anak 4 years ni. Kalau kita bawa pergi tempat yang jauh. Okay, diorang akan penat dekat dalam bas. Sebab mereka 4 years tau. Dia ada limit. Okay. Kalau 6 years tu dia dah besar sikit. InsyaAllah boleh. So 4 years kita bawa tempat yang dekat. Jadi mereka boleh explore lebih di tempat ini. Berbanding 4 years dia berjalan dalam bas jauh. Dia dah penat. Bila dia sampai dekat sini dia dah burst. Dia main 5 minit 10 minit. Dia dah penat dah. Okay. So that's why kita pilih tempat yang dekat. Dan juga yang paling penting kita mencapai kepada Mami Zana masuk live. Okay. Okay. Dan kita bawa tempat yang dekat untuk mencapai kita punya objektif lah. Okay, objektif kita adalah kita nak bawa anak-anak main playground, melatih gross motor skill mereka. Okay, dan kita akan explore diorang punya little scientist untuk science in the backyard dan juga science at the playground. Dan juga kita akan bawa mereka brisk walk lah. Brisk walk di sini untuk melatih diorang punya fitness lah. Okay, so itulah antara objektif dia. Dan insyaAllah by pukul 11 macam tu kita akan gerak balik lah. So sekarang dah pukul 9.50. Okay. Dengar tu. Kecoh ya. Okay. So saya akan end live dulu di sini. Sebab saya nak fokus bantu teacher-teacher untuk handle anak-anak. Sebab hari dah makin panas. Okay. Matahari dah semakin tegak. Jadi teacher perlukan lebih bantuan. So saya akan end live dahulu supaya saya dapat bantu teacher-teacher untuk bagi anak-anak the real experience di sini. Jadi sebelum saya end live, saya nak bagi tahulah siapa-siapa yang tengah tengok live kita sekarang. Kita punya registration 2026 telah pun dibuka. Okay, pendaftaran untuk sesi 2026 telah pun dibuka. Jadi kepada parents-parents yang nak book seat untuk anak-anak 2026 boleh lakukan sekarang dengan caranya boleh pergi ke profil kita. Okey, dia ada link dekat situ. Mana-mana posting kita pun boleh. Mana ada link WhatsApp di situ. Okey, parents boleh klik dan nanti admin kita akan bantu untuk proses registration seterusnya. Okey, so sekali lagi saya beritahu registration 2026 telah pun dibuka dan sekiranya parents nak anak-anak dapat experience seperti mana anak-anak di sini hari ini, okey? Dan juga di sekolah boleh buat tindakan sekarang dengan registerkan anak-anak ke Little Khalif Neuro Khalifah. Okay, so thank you so much. Dan jangan lupa juga kepada parents-parents yang dah mendaftar untuk parenting talk kita pada 24 hari bulan 5 nanti. Okay, boleh save your date lah. Okay, dan juga kepada ibu bapa yang belum lagi mendaftar untuk join parenting talk kita pada 24 hari bulan nanti, kita akan berbicara tentang ibu bapa zaman digital dan macam mana kita nak menguasai anak-anak kita ni supaya dia mahir dalam IQ, EQ dan juga SQ mereka bersama dengan Profesor Dr. Astuti Amrin. Okay, alright.
So thank you so much sebab bantu ataupun sama-sama tengok anak-anak punya aktiviti hari ni. So kita akan jumpa lagi di live yang akan datang. Hopefully anak-anak semua enjoy dan ibu bapa semua gembira lah. Mami Zana ada nak cakap apa ke? Sebelum saya nak end live. Sebelum kita nak end live. So insyaAllah hari ni ada 4 objektif yang kita nak capai. Antaranya kita nak betul-betul anak ni nak merasai konteks sekolah, bermain dekat playground dan juga sedikit-sedikit untuk insect in the yard dan juga di science in the yard dan juga science in the playground. Ada dua kat situ. So parents, alhamdulillah semua yang support dan percaya untuk bagi kami semua bawa anak-anak ni enjoy dekat sini, bermain dekat sini, explore science dekat sini. So thank you so much kepada parents semua sebab kita trust us untuk melepaskan anak-anak ni naik bas dan bermain bersama-sama dengan kawan. So insyaAllah doakan anak-anak ni semoga orang kata dapatlah orang kata berada dekat sini sama-sama dengan teacher kelas masing-masing untuk kita orang kata explore permainan dekat sini dan juga sains lah. Science in backyard. Dia lebih pada insect lah untuk ni. Tapi kat sini agak kurang serangganya. So mungkin kita akan bagi anak-anak ni tangkap experience tangkap worm lah. Tangkap ulat-ulat kecil yang kita dah prepare. So kami tangkap tau, kita dah prepare awal. So kita akan lepaskan worm tu dan anak-anak akan pegang dan masukkan ke dalam bekas. So insyaAllah doakan semoga anak ni selamat pergi dan balik. Parents tunggu je cerita anak-anak ni nak balik nanti, okay? Alright, itu sahaja. Okay, so okay, itulah dia. So saya akan end live sekarang. Sebab saya nak bantu teacher-teacher untuk handle anak-anak sebab hari dah makin panas. Okay, kita jumpa lagi di live yang akan datang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan cerita daripada anak-anak balik nanti. Jangan lupa tanya tau, buat apa hari ni, okay? Saya jamin anak-anak akan bagi tahu it's very wonderful day yang mereka dah lalui hari ni. Alright. Okay, kita minta anak-anak bye-bye sikit. Bye-bye. Bye-bye. Okay, jumpa lagi parents. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.